iaitu Industrial Internet of Things, iaitu stand for IIoT. Industrial Internet of Things yang dikenali sebagai IIoT ialah teknologi transformatif yang menghubungkan mesin dan peranti dalam industri melalui rangkaian yang selamat untuk memudahkan pengumpulan data yang semasa dan analisis dan pembuatan keputusan automatik. So selain itu, dengan menggabungkan penderia iaitu sensor ke dalam peralatan, IIoT secara berterusan dapat memantau parameter seperti suhu, getaran, tekanan dan membolehkan penyelenggaraan ramalan dan dapat mengurangkan masa henti yang tak dijangka. So seterusnya, aliran data yang berterusan ini diproses dengan analisis lanjutan yang seperti mana saya cakap tadi, dan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan operasi. Lepas tu dapat meningkatkan kawalan kualiti dan akan meningkatkan keselamatan dari sektor pembuatan, tenaga dan logistik. So IoT bukan sahaja dapat memacu penjimatan kos, dan ia juga dapat mencekapkan operasi yang ketara. So seterusnya, aplikasi yang digunakan di dalam industri otomotif, kerana industri ini menggunakan robot industri, dan IIoT boleh membantu mengekalkan sistem ini secara proaktif, dan sistem ini dapat mengesan masalah. Lepas tu ia dapat mengesan masalah yang berpotensi sebelum ia boleh mengganggu pengeluaran. So industri otomotif juga menggunakan peranti IoT untuk mengumpul data daripada sistem pelanggan, dan ia akan menghantar ke sistem syarikat. Lepas tu data itu kemudiannya digunakan untuk mengenal pasti isu penyelenggaraan yang berpotensi. So seterusnya, aplikasi yang digunakan dalam industri pertanian iaitu agriculture industry. Dalam industri ini menggunakan sensor atau penderia untuk mengumpul data tentang nutrien tanah, kelembapan dan lain-lain, dan ia membolehkan petani menghasilkan tanaman yang lebih optimum. So seterusnya, IoT juga digunakan di dalam industri oil and gas, kerana setengah syarikat minyak menggunakan pesawat untuk melihat secara visual dan haba untuk mengesan masalah yang berpotensi dalam saluran pipe. So maklumat ini digabungkan dengan data daripada jenis penderia sensor untuk memastikan operasi yang selamat. Dan akhir sekali, utility. IoT digunakan juga dalam meteran elektrik dan air dan gas. Lepas tu untuk memantau jarak jauh peralatan, utility industri seperti transformer.